Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa sial aku World Peace Champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang kenapa? Selamat datang dan kembali ke Talk Folks Podcast, guys. Welcome back, guys. Hari ni kita masih import keairaman lagi. Betul. Ya, pasal kita here and there, kalau macam Alip tak ada, kita akan ajak lah members ke siapa-siapa yang free kan. Betul. So Alip ada urusan sikit sekarang. Alip kalau every time macam 1 week tu, satu hari tu dia akan tak available. Cari barang rumah. Cari barang rumah sampai April lah. Lama dia cari barang rumah. Lama-lama. So far dia hand knit me. Oh, ini Busy. So far dia hand knit me dia. Dia leceh lah. Cakap pasal kita dah, siapa yang duduk kat sini semua, kita dah tanyalah pasal persiapan bulan puasa lah. So kalau kau pula macam mana? Kau punya persiapan pula? Aku very simple lah. Aku persiapan untuk bulan puasa je. Bulan puasa itself, bukan raya. Aku fokus on kids lah untuk Okay. experience bulan puasa lah. Macam kita dah very routine kan. Kita been doing it for berapa lah daripada muda kan. Idea full ke tak lah. Ya, betul. Ide full ke tak tu kita je yang tahu kan. Betul. Kita je yang tahu. So it's about experience dengan budak-budak anak-anak aku kan, semua boy. So mostly that lah. Macam masak semua biasa lah, normal lah. Last year was last year aku masak banyak. But ever since wife aku dah tukar dia punya timing of work, this year is a job lah. Dia masak lah. Oh, kalau tidak memang kau masak lah. Aku suka masak. Aku will make it a point to cook. At least I try to do it every day lah. Faham. Aku order juga makan macam orang lain, tapi aku like to cook lah. So aku memang nak masak aja. Oh, aku that time aku tak tahu last year main puasa ke last 2 years main puasa. Aku start masak. Lepas tu kalau masak Admitted semua budak-budak. tak lah sial. Kalau masak time bulan puasa ni, dia macam syok lah Dre. Aku hari lain aku tak masak. Hari raya aku masak. Oh, kau masak lauk raya ke? Rendang, Tak salah lodeh. aku. Tapi lontong aku tak pakai Maggi punya ni. Nah, tu rabak sial. Gila. Last 2 years aku try masak. Tengah rai. Last 2 years aku try masak, that's it. Aku give up. Too many work. Pasal Tak that ada. time aku belum beli Thermomix ni. Aku masak rendang from scratch. Rabak. Rabak sial masak rendang. Aku suka masak rendang. Okay. My kids love it. So aku akan try to cook lah. Yalah, Kau like punya 1 kg would take me around 4 to 5 hours lah. Kau punya rendang yang kering-kering ni ke? Kering-kering. Kering-kering sedap. Kering-kering sedap je. Because dia nak kering tu kan, kau need 4 to 5 yalah, hours lah. itu yang lama. Kalau dia Betul. basah-basah sekejap je. Ya, correct. Sekejap ni ada orang tanya benda ni. Aku nak check sikit. Okay, Dre, kau berbual dulu Dre dengan ni. Tapi kalau masak kira pun banyak ni tau. Banyak apa orang cakap? Patience. Yes, banyak patience tau. Okay, pada aku suka masak, tapi aku tak suka bake. Okay. Oh, okay. Doesn't mean orang selalu ingat kalau kau boleh masak kau boleh bake lah. Yeah. Aku never try to nak cuba bake, tak lah, never. So macam aku lagi prefer macam masuk buat oven roasted lah, rendang lah, lodeh. Aku learn from nenek aku lah. Daripada kecil ikut pergi pasar, you know. Belajar ni ikan apa, macam mana nak tahu ikan fresh, whatever. Ikan macam nak tahu ikan fresh tu penting. Tapi aku still don't know how to identify ikan sangat lah. Macam normalnya ikan macam akap, bawal ni senang punya nak ingat. Terapu aku ingat lah. semua boleh lah. Kalau macam ada yang macam apa, ikan ayam lah, aku tak tahu, still tak tahu. Ayam. Oh, okay. Ni semua dah start licin. Tapi aku make it a point for raya, try to cook lauk raya lah, rendang, lodeh. Sambal goreng aku masih belum master. Tapi boleh lah. Boleh, aku jenis macam kan tanya nenek aku, Nek, nak masak sambal goreng letak apa? Letak ni, nanti aku try. Faham. Aku tak akan tanya macam ni berapa banyak, no. Aku just need to know the ingredients, then aku try it. Dan kau pandai lah. Aku pergi take class last year, seorang-seorang.
Beli kambing ke? Pergi tekka beli bahan-bahan masak untuk raya. Oh, kau suka pergi tikar lebih? Aku suka pergi tekka pasal tak ramai orang. Ya, tapi kau gilang why? Gilang aku suka kena siku dengan makcik-makcik saya. Diorang peduli Aku apa? tak boleh. Aku tak boleh. Diorang tak peduli. Rabak. Tapi at least kalau kau kira kan macam ada orang ada kalau tak tahu masak dia cakap tak tahu masak, kalau tahu masak dia cakap tahu masak. Betul. Tapi masalahnya orang kalau yang tak tahu dia cakap dia tahu. Oh. Betul. Ni kan ada world juga. Tu betul. Orang yang tak tahu tapi cakap dia tahu ni kita banyak jumpa lah. Pasal ada juga yang macam kadang-kadang makcik pun world. Serius? Ada macam aku dah biasa menyaga. Gini-gini. Masak rabak. Betul. Masa makcik-makcik datang wedding, ini aku dulu buat catering Ada siap. Ada. Dia ada makcik yang suka komen kat every masakan. Betul. Ni kurang ni Betul. Kurang kerisik gini. Ya, correct. Tapi dia masak pun half past 6 juga. Betul. Dia aku paling tak suka macam ni. Okay, dia ni common. Aku rasa korang semua ada members macam ni. Contoh kalau kita bawa pasal gitar. Okay, ataupun pancing ataupun apa-apa, main pool apa-apa. Okay, contoh kita nak pergi main pool. Cak, betul lah main pool. Aku dulu main pool menang competition macam ni kan. Sekali bila part dia, yang dia dah world tu kan, bila part dia belum start tau, tapi dia dah self conscious. Aku dah lama tak main bowling ke ataupun Declare halus punya. Itu dah tahu lah. Gitar pun sama. Macam kalau aku dulu kat bawah blok kan, macam kau tahu biasa main gitar, lepas tu ada macam kira kan members lah. So aku dulu main gini semua. Terus member aku semua kenal aku. Kata pas gitar kat dia ni lah. Cakap okay lah, aku pas lah. So aku dulu aku dah lama tak main, dah karat sikit. Aku main gitar, aku dah lama pun, aku for the longest time aku tak ada gitar. Tapi masih boleh main lah. Yalah. Pasal masa memory lah. Masih boleh main lah. Limit kau kalau main, kalau siapa main gitar tahu limit kau play sini sakit. Pasal dah lama tak main. Tapi kau boleh main. Habis aku dah lama tak main. Deng buta. Kau bukan main gitar sial. Dia kalau betul tahu pasal kau tahu apa, dia pegang gitar tu dia, aku tune macam dia gitu dah start. Kalau once dia tune, bunyi sedap, mana dia ni memang tu boleh main gitar. Contoh Pak Long aku ni. Ni cerita cool gila. Aku dulu memang betul-betul main pool. Aku, abang aku semua masa masuk com main pool lah. So family aku pula ni, kalau satu orang main, that time abang aku yang first main bowling, semua family aku akan main. Lepas tu aku ada dua abang dengan bapak, kita 4 boys lah. So bapak aku main gitar, habis abang aku pun main drum, main gitar semua. So kita pergi jamming together, that kind of thing tau. Then so apa-apa kita buat sama-sama. Ada satu part ni abang aku kena pool punya syok lah. So kita semua main pool. Bapak aku cakap Pak Long aku dulu main snooker. Kita cakap betul ke Pak Long main snooker gini semua. Satu kali tu bapak aku ajak dia. Dia tak payah, kata kita main macam queue nak kena gini semua. Dia gini je, masuk, Dia snook aku lagi lah. Dia cakap ya main 9 ball lah. Aku kena olo-olo dengan dia. So itu dah lepas berapa 20 tahun, 20 lebih tahun, 30 tahun tak main tau. Masih bagus. Kita dulu pun ada zaman-zaman main pool bulan tiba hari-hari saya. Macam West Coast apa? Bulan puasa ke? Bulan puasa. Gerik. Bulan puasa boleh sampai buka lah. Tengok time-time dah nak buka, stop balik. Kadang buka kat situ. Betul lah. Men. Yalah. Aku ada satu member juga yang beli queue sendiri meh. Mamat. Semua orang tahu tak payah cakap nama. Main bagus. Memang baik. Dia main com juga kan. Pernah. Ada rasa, few memang main bagus. Kalau dah beli queue, okay lah. Aku rasa ada macam kata contoh main bowling. Berarti kata macam contoh dah limpah lepas tu dia cakap dia bagus tau. Limpah masuk longkang macam aku sakit lah. Kata macam salahkan benda lain. Anything but him lah. Betul lah. Ini normal lah. Dia punya flooring tak Kapet. ada je. Kapet dia longgar. Betul. Aku kalau main bowling ini aku tak suka kalahkan members lah. Aku sengaja kalah. Kau sengaja kalah. Padahal aku tak bagus. Aku rabak. Aku main bowling merabat. Sama lah. Aku selalu longkang. Aku main bowling kau boleh tengok aku pergi kaku lah. Kata dia ada normal lah. Dia ada flow. Dia ada aku punya kira bola kel cap merah kena jadi-jadi lah. Aku tak. Aku straight gini. Straight. Bising lah bunyi. Ya. Kalau tidak bunyi dia sedap Dia kira kalau kau main curveball sedap dia jatuh. Yes. Tu lah orang yang ni apa, kita cakap asal member-members world lah Betul. Adalah Apa lagi Selalu yang kayak normal-normal ni world.
Dia ada lain world Ada kategori lah. Ada world halus. Okay. World halus ni macam mana? Contoh. World halus macam let's say like bawah rokok dah habis apa. Okay. Bro, sebatang dulu nanti aku beli lah. Lepas tu dia tak beli. Halus. Tak, kalau dia beli world halus. Tak faham. Dia cakap dia cakap kau macam, bro, rokok sebatang dulu bro. Nanti aku capai. Aku belum capai lah. Okay. Lepas tu nanti aku nak pergi kedai beli rokok. World halus lah. Okay. Main dia akan beli tapi dia cukai rokok kau dulu. Faham. Dia kalau terus world punya, Ya. terus tak beli. Betul lah. Ada lagi rabak tau. Rokok sebatang hisap, satu taruh kiri, satu taruh kanan. Ada banyak lagi tau, full pack ni. Buang kat bawah. Jadi member lain tak minta apa. Itu pun ada juga. Ada. Ada. Tu rabak saya. Tapi aku dulu pernah buat gitu deh. Pasal dah ramai sangat orang minta. Tapi aku tak buang-buang. Aku bawa casing. So 10 batang dalam casing, 10 batang dekat kotak. Aku atas table Vanelli. Yalah. Tak nak isap kau gulung lah. Betul lah. Aku ada member sampai quit rokok. Pasal orang Pasal minta-minta. orang suruh minta rokok. Serius lah. Bagus lah. Kewak gitu macam Dia not like heavy muka rabak. Dia isap rokok. Tapi pasal member ni is rapat dengan dia dekat camp. Selalu minta rokok. Dia beringat. Dia tu tak quit, tak beli rokok lagi. Senang je. Ya, aku dulu NS pernah tau. Ada satu juga budak camp lah. Kejap-kejap rokok. Kejap-kejap rokok. Aku kasihan. Okay. Kita apalah rokok je apa. Siap. Lama-lama aku tengok, dia ni kira dah naik sedap lah. Ya. Sekali kebetulan satu hari tu dia bawa rokok bro. Okay. Upek dia ketuk dengan penuh bongkaknya dekat MT line kan. Ketuk. Dia isap rokok. Dia tak offer aku. Aku cakap, bro rokok ya sebatang. Okay dia. Aku ambil sebatang. Sebatang tu aku kasih dia. Yang belen dalam kotak semua aku ambil. Itu aku simpan seminggu ni. Dia apa saya? Tapi yang hari-hari tu kau sort aku punya, kau tak kira gitu tak mau ajar. Betul lah. Biarlah dia marah ke apa suka hati dia. Yes. Isap dia rokok. Aku nak tanya kau ni kalau ni fall into mana punya world punya kategori. Kalau let's say members kita satu group berbual. Every time kalau let's say ada fourth person engkau buka cerita pasal pancing example. Dia pun ada cerita pasal pancing. Dre buka cerita pasal rap. Dia ada cerita pasal rap. Dia pun rapper ke ada. Something like that lah. Something like that. Aku buka cerita pasal gitar. Dia pun ada ni. Kalau itu falls under apa Itu falls under kategori world peace lah anak. World peace lah anak. Kira dia know it all lah. Itu bukan know it all. Dia Mr. Me Too. Ya. Dia macam aku pun dulu gini apa. Ada tau. Ada. Banyak. Ramai. Aku suka lah orang gini. Oh serius Yes, aku suka. Aku tak boleh. Kalau orang tu world, aku akan world lagi rabak. Let's say cakap aku dulu pun sama dia deep sea fishing kan. Nanti aku dah start. Aku last year pergi apa Australia. Oh kau akan gitu kau boleh layan Boleh. Aku tak boleh Syah. Aku boleh layan. Aku lagi Kau imagine pergi holiday. Okay. Orang tu tak ada tau. Okay, macam for example kau lepak dengan members ni aku macam pernah kena. Kau diam. Kau tahu kau diam. Okay, macam for example aku pergi holiday somewhere Okay. Dia cerita tau Bali dia kan. Dia Dia cerita sabar. Okay, dia macam cerita macam dia ada kat situ. Dia tak ada pergi tu holiday dengan aku. So cerita yang dia cerita tu cerita kau And the fact is dia boleh cakap, dia tahu tau. aku tahu tau. Aku kat situ tau. Dia boleh cerita, aku pergi dengan kayu holiday kat, kau dah cakap Bali. Ni ada accident ni. Dia tak ada tau. Kau imagine dia tak ada. Tapi dia cakap depan kau. Okay, ni world apa ni? Ini confident. And also tapi budak-budak tak cakap dengan aku, asal kau tak tegur. Aku cakap tak nak, tak sampai hati lah. Tak, dia gini kan. Kalau kau dah memang ada, ni lain macam Syah ni. ada kan. Kalau kau dah memang ada member gini, dia is the best play along ni. Tapi these members aku gerik lah kan. Kita sayang. Memanglah benda kecil. Kau pun kenal ke? Yalah, members Okay, tapi fun lah. dia ada settle. Dia gini tau. Okay, semua orang ada dia mesial. Betul lah.
Betul, betul. Macam aku pun ada. Aku memang meripik. Aku memang orang perangai aku yang orang tak suka. Tapi budak-budak ni tahu perangai aku gini. And orang accept lah. Dia memang dah dulu gini. Begitu juga dengan dia. Semua orang dah tahu lah. Kan imagine Semua yang orang bila tahu. that moment dia cakap tu, aku ada kat situ. Yes. Lepas tu dah macam caw kan. Budak-budak cakap datang kat aku lah. Dia ada ke? Kan bukan kau pergi dengan, for example lah, kau pergi dengan Dre dengan Yat aja kan. Dia mana ada? Dia tak ada lah. Habis dia cerita macam dia ada. Dia kata dia pergi dengan kau. Tak apalah, layan je. Tapi dia gini. The special thing is dia tahu tau. Tu pasal Budak-budak tahu dia world. Dia Dia tahu. And kita pun tahu dia world. Tapi itu benda tak stop kita from having conversation. Kau faham tak? Tak stop. And doesn't stop the friendship also. Orang berfriendship And gila doesn't babi. stop the friendship. Because we already immune. Gila babi. Kita dah biasa. Tapi bukan ke macam kalau orang world ni, kau akan annoyed dengan diorang? Kau faham tak? Okay, macam contoh aku kalau jumpa orang world, macam aku dah tahu members lah, satu group, nanti dah jadi macam susah nak percaya. Kau faham tak? Kau betul tak betul ni kau cakap. Kau tahu macam gitu. Kau tak ada rasa benda tu ke? Kita rasa. Tapi kita macam dah, kita tahu lah apa dia cakap. Tak boleh pakai lah. Gitu lah. Dia macam kita dah tahu. Semua tahu apa. Dia pun tahu. Especially dia pun tahu. Kita tak payah tegur. Kita macam okay, kau nak story, kita layan lah. Kita layan story lah. Jangan kill the vibe lah. Faham. Tapi dia at the same time, orang-orang gini pun ada bagusnya. Tak pernah. Korang tak pernah korang tak pernah macam snapshot dia? Aku tak pernah. Maybe bukan aku juga. Tapi ada member lain. Mungkin orang lain lah kan. Betul kau lah. Tapi dia pun dah immune dengan benda ni. Kau faham tak? Susah datang siap. Serius. Imagine lah, kita semua grow up together. Yalah, so betul lah. it become immune lah. Dah sebati dengan kita. Okay. Jadi kan nak have a different kind of patience lah. Ya. Benda Dia bukan patience lah. Dia more like penerimaan. Macam kau nak kena macam Accept lah. accept. Macam kita ni kita dah accept. Kau faham tak? Macam kau gini pun tetap kau kawan aku juga. Sebab bila tetap kau gerik juga. Pasal dia gerik. Dia still gerik. Dia gerik gila. Dia gerik. Dia kekek. The best. Kau tengok aku macam ni, dia maybe 1.5 lagi serius kekek daripada aku. Betul. Okay. Macam gitu. Tapi Wah, aku tak pernah dengar saya ni macam world. Ini kira confident macam betul kau cakap. dia ni talent. Tak semua orang ada. Dia dengar ada lain satu world ni. Kita ada satu kawan ni dia dulu tinggal kat blok yang kita tinggal Okay. around the area Dia ni dia macam orang nak cakap dia gila, aku tak cakap dia gila. Pasal dia very creative. Okay. Dia boleh draw. Dia main gitar bagus. Music bagus bro. Tapi dia punya otak aku tak tahu, maybe side effect. Dia blader. Dia main okay. rollerblade. Okay. Sport juga Habis bocor kepala. InsyaAllah. Okay. Dia kira aku tak cakap dia gila pasal benda-benda ni semua dia bagus. Ya. Kau kalau tak normal kau tak boleh buat benda-benda ni. Betul. Tapi dia punya world, wah ini rabak. Okay, kau imagine Okay. Siapa yang kat luar ni kalau pernah dengar this cartoon Animaniacs. Okay. It's a Animaniacs. Dia main kartun gitu. Okay. Kita tengah lepak malam-malam. Ni kau ada Ayub Aku rasa Aku kena rasa refresh tak tahu lah. Kita try. Ramai tu bawah blok. Bawah blok ke pondok aku tak tahu. Dia cakap ada aku lepak dekat bawah seorang. Aku tak rokok kan. Aku nampak atas blok diorang ada Syul. Aku nampak depan mata aku kat benda Animaniacs. Pukiwa. Bro, kalau kau cakap hantu lagi percaya lah. orang maybe kita boleh percaya. Ya. Kau cakap kartun sial. Kau tengok part mana aku nak percaya. Aku nak Google ni Animaniacs. Kau Google lah. Ni kalau kau nampak, aku rasa kau gila lah kalau kau nampak dia. Dia dah cakap aku nampak ni Animaniacs. Kewa Dre. Tahu, aku dah lama. Ni kan Ni macam tikus tu. dia trip Tak. Sorry, aku nak tanya. Tak. Tapi dulu yes, dia pernah high trip on lah. ni. Tapi that point of time tak salah aku, dia dah tak ambil. Dia dah And dia ni tak kerja. Tapi sekarang dia dah kerja. Mana? Aku dah jumpa dia. Serius lah? Security kat one of the condo. Baik lah. Aku tengah bawa PHV.
Hantar customer kan. Cakap, ini macam dia je. Serius Dia tegur aku, Pak Hitam. Pasal dia je akan panggil aku Pak Hitam. Oh, okay. Pak Hitam. Aku cakap, macam. Sekali dia dah cakap dia Animaniacs. Dia punya ni tak ada kategori. Dia dah tahap dewa-dewa punya. Dia ni tahap freestyle main world. Sia. Tapi macam apa macam mana aku nak cakap dia okay, kalau macam gini pula dia special ke tak jugalah kan. Tak, dia Tak kita ada, punya kita- pastime lah. Assume lah macam depression ke apa yes. je. We never know lah. We never know. Kau kadang ada buat sendiri bro. Alamak. Dah tu macam apa, dia pernah tulis surat kat siapa? Fredders ke Eminem Fredders atau Eminem. Kau tahu Fredders apa tak? Tak tahu. Yang Limp Bizkit ni penyanyi. Oh yeah. Aku dah tulis surat kat dia. Kang Eminem sama. Eminem reply. Alah. Berjuta-juta orang Eminem hantar reply surat dia. kat engkau. Kenapa Eminem nak kena reply kami surat? Okay, jap. Aku nak tahu ni cerita. Dia tulis surat kat Eminem, dia cakap apa? Macam mana dia ceritakan korang dia tulis surat kat Eminem? Aku tak ingat Kita tak ingat sangat lah. dia cakap apa. Dulu kan. Cuma yang ingat dia cakap dengan kita, dia tulis surat kat Eminem. Lepas tu Eminem reply. Eminem reply. Habis korang ada cakap, mana